Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni kita dah start kerja balik. Okey, selepas kita raya. Okey, so kita ada projek dekat Kelang ni. Kita nak buat sistem perumahan baru. Customer ni dia buat wiring sendiri dekat rumah ni. Cuma earthing dia minta kita buat. Okey, ni nampak ni road kita. Lepas tu kabel 10mm. Okey, nampak 10mm. Okey, lepas tu chamber batu kita bagi. Okey, chamber batu. Okey, so customer ni dia minta kita buat earthing dekat sini dan akan naik pipe wiring nak pergi ke DB 10mm tu lalu atas ceiling. Okey, so kita tengoklah kita akan dapat kat sini berapa ohm. Lepas tu kita akan cek bacaan semua. Lepas tu kita akan buat kerja-kerja touch up semua. Okey, so sekarang ni staff kita nak tanam road baru lepas tebuk. Tembuskan dulu bagi tengok bawah ni jumpa tanah ke tak. Lepas tu baru kita masukkan road. Okey, stop. Okey, kita bagi tebuk dulu Kita bagi tebuk dulu. Okey, kita asal yang ujung-ujung dulu, bagi tajam, bagi untuk kita nak memudahkan masuk ke dalam tanah. Ini cara-cara dia. First kali tebuk dulu. Lepas tu baru kita masukkan road yang pertama. Sekejap. Okey, ini adalah road yang pertama. Okey, kita masuk, lepas tu kita jack pakai mesin ni untuk memudahkan road ni masuk ke dalam tanah. Okey. Okey, alhamdulillah, so kita dah masuk satu batang road dan kita akan sambung ke road yang kedua. Okey, kita akan menggunakan penyambung dia yang jenis tebal Okey. Okey, kita tengok nampak macam mudah, insya-Allah lah. Semoga dia memudahkan lah. Okey. Semoga dapat bacaan yang rendah lah. Okey. Okey, sekarang ni kita potong yang hujung dia sikit Okey, kenapa kita potong yang hujung tu sikit? Sebab supaya kita nak menggunakan penyambung dia tu, kita nak guna penyambung tu senang pusing. Sebab bila kita dah menggunakan mesin jack ni dia akan menghauskan dia punya bunga tu. So bila tak boleh masuk, kita potong yang hujung tu. Ini cara dia. Bila dah potong yang hujung tu sikit, barulah boleh masuk dia punya penyambung. Okay, nampak tu. Lepas tu kita ketatkan lah. Kita ketatkan pakai spana hidup. Okey, spana grip. Supaya dia punya road ni tak tercabut lah, tak tertanggal lah. Semasa berada di dalam tanah. Okey. Ini cara-cara dia lah kalau korang ada ni. Okay, lepas tu barulah kita jack. Okey. Saya ni nak buat mengetik puasa dia boleh stop. Dia ada batu. Tapi boleh pecahkan. Try jack. Okay, kita check bacaan dulu. Okay, ini spike merah. So, kita dah bacak dekat tanah situ. Supaya ada tanah lah. Okay. Lepas tu, kuning. Tengok sini. Sini lah. Okay, so kita nak tengok bacaan dia berapa kita dapat. Di sini, mesin. Tunjuk sini. Sekejap, ni kabel kau bagi apa? Betul balik. Okey. Rotate tekan oren. Okey, tutup balik oren. Select 20.
select ke 200. 34. Macam mana nak tanam lagi? Okay, so kita tak boleh masuk lagi. So kita terpaksa pindah ke sini sikit. Okay, jarak dia kita terpaksa dekat sikit lah sebab paras sebelah sana ni ada longkang. So kita buat kat sini lah. Tebul lah. Tanam lagi root kat situ. Okay, nampak tu. Ada batu ni. Tapi tak apa, kita try aja. Nak buat macam mana? Dah tak ada space lah. Tempat ni memang, rumah ni memang space kurang. Terpaksa lah kita pacak dekat sini. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti batang keturun ni dah susah tu. Tak apa. Tak apa. Kita apa? Kita try mana yang baik. Nak kena beli box telefon dah tu. Ke tak payah? Tanam tu. Okey, ni root yang keempat Okey, ni root yang keempat. Ni tak boleh masuk banyak Kita minta lah sini boleh. Kalau tak boleh juga, memang bawah ni semua batu lah. Cantik. Sini kita dapat. Situ tak boleh. Situ saya risau tapak gajah ke apa tak tahulah. Okey. Cek bacaan dulu lah. Tengok macam mana. Okey, sekarang kita sambungkan kabel terbeli dulu antara road sini dengan road sini. Road yang ke sini bolehlah masuk 2 batang. Ini dapat 1 batang setengah je. Setengah pun tak sampai saya rasa. 1 batang suku. Okey, lepas tu kita check lah bacaan, tengok macam mana. Okey, so putih, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas lah. Okey, 19. Okey lah, daripada 34. Maknanya 2 batang lagi. Kita try tengok lah macam mana. Sekejap, tunggu sekejap. Eding. Okey, sekarang kita tengah sambung root yang kelima. Apa, Mak? Okey lah. Tak ramai lah. Ada juga. Zul ada nanti. Zul dengan Len. Okey, Mak Jom orang kau balik. Okey, batang yang ke-5 Okey, alhamdulillah lah. Allah memudahkan urusan kita. So, dekat sini bolehlah masuk tanam lagi root kan. So, kita check bacaan dulu, tengok dia turun banyak ke tak. Ni cara-cara ni, geng.
So kita check bacaan lah. Okay, dah klik. Terus saya 20. Lama dapat satu satu terus ya. Bapak abang rasa dah jumpa dia punya apa? Tanah dia. Terus dapat satu baik. Mak ai. Nampak tak ada tapping mana-mana. Gila gempak 1 terus. Okey, alhamdulillah. So kita dah dapat 1 kan. So kita nak buat kerja-kerja finishing. Kita nak tanam kotak chamber. Okey, sekarang staff kita tengah buat kerja-kerja finishing. Korek ni lah, hacking untuk nak tanam chamber ni chamber batu. Okey, yang tu yang pergi ke sana kita dah buat laluan kabel Okey, kita baru lepas selesai korek tanah ni semua, pecahkan batu. Okey, nampak ni chamber kita dah tertanam. Nanti kita akan simin. Okay, lepas tu kita akan lalukan kabel 10 mm macam tu. So, kita tengah buat kerja-kerja kemas sikit, buat habuk. Sebab kita potong mozaik ni tadi memang habuk. Okey, ni kabel daripada sini nak pergi ke sini. Sebab sini memang dia memang batu batu lama. So yang ni dia boleh masuk. So dapatlah 1 ohm. Sebab sini kawasan tanah dia tanah air. So memang senang lah, tapi nak kena cari betul-betul kawasan tanah lah. Okey, sekarang kita korek untuk nak tanam kotak macam telefon untuk nak bagi kemas lah. So tak adalah kita nak simin dia terus. Nanti korang tengoklah finishing dia macam mana. Finishing dia. Lepas tu kita bagi rod yang ni, tebal ni. Nampak rod pula, sorry, clamping. Okay, ni kabel 10 mm nampak tebal dia. Okay, so ni kita tak nak besar-besar kan. So kita masuk wire je lah. Masuk kabel. Kalau kita besar-besar kan nanti borok pula dekat mozaik ni. Kalau nak pasang pipe lah, tak perlu pun. Okay, nanti wiring kita akan buat kat sini lah. Ni atas ceiling. Okay, so staff kita dah buat pipe sikit. Nampak tu? So nanti nak tinggal simen lah. Sebab dia dah buat connection siap-siap. Nanti yang ni akan sambung ke atas. Okay, staff kita dia dah siap basuh simen ni. Kejap lagi baru nak buat kerja-kerja apa ni, simen lah. Kerja-kerja touch up. Ni kita pakai jasa box telefon. Nanti korang tengok box apa kita pakai. So clamping pun baik nampak. Jenis tebalnya. Okay, ni kabel 10 mm akan naik atas ceiling lah. Okay, so tinggal nak buat kerja simen dulu. Okay, sekarang kita tengah bancuh simen okay, untuk kita nak touch up ni. Okay, sekarang kita tengah pasang U-clip Okay. U-clip ni kita tak boleh tebuk pakai mata wall plug, kena pakai mata bozek. Ni belum habis touch up lagi. Okay geng, alhamdulillah. So kita dah siap. Okay, nampak ni wiring pun dah naik atas ceiling. Okay, so nanti kita akan tutup ni. Okay,
Menutup ni, nampak ni. Clamping kita bagi yang tebal. Okay, so kita tutup. Terbaik, geng. Alhamdulillah.